Emas ini milik Allah. Kita cuma jaga saja. Kalau dah cukup haul dan nisab, zakat itu bukan pilihan. Itu kewajipan. Ramai orang menyimpan emas untuk lindung nilai dan masa depan. Tapi bila emas itu cukup haul 1 tahun dan cukup nisab, kita wajib tunaikan zakat. Bukan sebab emas itu berlebihan, tapi kerana ia ada hak orang lain di dalamnya. Baik, saya ingin kongsikan dalil tentang zakat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ambillah zakat dari sebahagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Surah At-Taubah ayat 103. Bayar zakat bukan hanya membersihkan harta, tapi juga membersihkan hati. Zakat bukan mengurangkan harta, ia mengundang keberkatan. Kalau emas kita sayang, bersihkanlah ia dengan zakat, supaya harta ini jadi cahaya, bukan bara di akhirat. Nak tahu cara kiraan zakat emas simpanan? Anda boleh follow, share dan type nak di ruang komen. Saya akan kongsikan di video seterusnya.